Balik kerja hari ni, Mami ambil Amin dengan Simba untuk pergi vet. Ni Amin tengah nervous ni, tunggu turn doktor panggil. Alai, risaulah. Lepas tu, doktor panggil Simba dulu. Doktor check dulu Simba. Dengan doktor nak vaksinkan dia. Lepas tu turn Amin. Tengoklah tu. Amin garang sikit. Hihi. Yang ni memang nak vaksin ke? Okay, lepas tu doktor cucuk Amin third dose vaksin. Doktor letak ubat kutu dengan ubat cacing. Doktor kata gigi yang patah tu normal. Sebab Amin dah besar, dia nak ganti gigi susu dengan gigi kekal. Lega Amin dengar, tak adalah gigi Amin gongak. Malu Amin. Handsome lah Amin kan? Ini dah sampai rumah. Kepala Amin basah sebab doktor letak ubat kutu tadi dekat situ. Tapi ini Amin manja dengan Mami. Amin tak nak dah pergi vet. Amin tak suka. Amin nak duduk dengan Mami je macam ni.